Pernah tak kita terfikir sejauh mana sebenarnya tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kita? Hari ini kita akan bedah siasat kad laporan Malaysia melalui kajian separuh penggal kertas putih pertahanan. Ia mendedahkan apa yang dah kita capai, apa cabarannya dan ke mana hala tuju kita. Jom kita mulakan. Jadi, inilah soalan paling besar kan? Adakah kita betul-betul bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang, baik hari ini mahupun esok? Laporan ini cuba menjawabnya dan kita akan terokak jawapan tu bersama-sama. Okey, ini dia roadmap kita. Mula-mula kita akan fahamkan pelan asalnya. Lepas tu kita semak kad laporan setakat ni. Kemudian, kita kenal pasti ancaman-ancaman semasa dan yang baru muncul dan lihat bagaimana kita merancang untuk masa depan. Dan yang paling penting, kita akan bincangkan peranan kita semua dalam hal ni. Baiklah, sebelum kita boleh bagi grade, kita kena faham dulu apa rancangan asalnya kan? Jom kita mulakan dengan Asas Pertahanan Negara. Asas kepada semua ni ialah Kertas Putih Pertahanan atau KPP. Ini macam blueprint pertahanan kita untuk dekad ni. Apa yang paling penting pasal KPP ni ialah anjakan strategik yang besar. Kita beralih daripada hanya fikir apa aset yang kita ada kepada soalan yang lebih penting. Apa kepentingan negara yang perlu kita lindungi? Fokusnya kini adalah kedaulatan, keselamatan dan kemakmuran Malaysia. Dan rancangan ini berdiri atas 3 tiang utama. Pertama, cegah rintang berpadu. Senang cerita, kita kena cukup kuat sampai musuh pun fikir 2-3 kali sebelum nak cari pasal. Kedua, pertahanan komprehensif. Ini bukan kerja askar je, tapi tanggungjawab semua rakyat. Dan ketiga, perkongsian berwibawa. Kita tak boleh bersendirian, kita perlukan kawan dan sekutu yang boleh dipercayai. 3 benda inilah tulang belakang strategi pertahanan kita. Okey, dah faham plannya. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian kedua dan tengok report cardnya pula. Macam mana prestasi kita setakat separuh jalan ni? Kita mulakan dengan satu berita besar. Buat pertama kalinya dalam satu dekad, bajet pertahanan tahunan kita dah melepasi angka 20 bilion ringgit. Selepas bertahun-tahun peruntukan yang agak terhad, ini adalah satu isyarat yang sangat jelas. Pertahanan negara kini kembali menjadi keutamaan. Komitmen kewangan ni bukan sekadar angka tau. Ia diterjemahkan kepada aset-aset yang betul-betul wujud. Kita boleh nampak angkatan masa depan kita sedang dibina satu persatu. Tengok ni, dari drone Angka S pada 2025, jet pejuang FA-50 dan kapal LCS pada 2026, sampailah ke kapal-kapal LMS yang akan menyusul. Ini bukan lagi angan-angan atas kertas. Ia sedang jadi kenyataan. Tapi, aset canggih pun tak guna kalau tak ada orang yang hebat untuk kendalikannya kan? Dari segi sumber manusia, pengisian jawatan keseluruhan dah capai 81.5%, satu angka yang boleh tahan. Tapi laporan ini juga jujur tentang apa yang perlu diperbaiki, terutamanya dalam meningkatkan lagi penyertaan bukan Melayu dan juga untuk mencapai sasaran 10% wanita. Jadi jelas, kemajuan tu ada, tapi perjalanan masih jauh. Walaupun banyak pencapaian yang membanggakan, dunia kat luar sana tak tunggu kita. Jom kita lihat pula cabaran-cabaran yang kita hadapi sebab lanskap keselamatan dah banyak berubah sejak KPP ini mula-mula dirangka pada 2019. Medan perang zaman sekarang ni dah lain macam. Kita bukan sahaja berdepan ancaman tradisional macam konflik bersenjata, tapi juga ancaman bukan tradisional yang semakin kompleks. Fikirkan pasal pandemik, perubahan iklim, serangan cyber dan juga gangguan rantaian bekalan. Semua ni sekarang dikira sebagai cabaran keselamatan negara. Salah satu cabaran yang paling rumit sekarang ialah apa yang dipanggil taktik zon kelabu. Tindakan agresif yang sengaja dibuat betul-betul di bawah paras konflik bersenjata. Laporan ini menggambarkannya dengan jelas, merujuk kepada provokasi di Laut Cina Selatan yang sukar diberi tindak balas. Ini menunjukkan ancaman moden ni dah tak hitam putih. Ia berlaku dalam ruang kelabu yang sangat kompleks. Jadi macam mana Malaysia nak sesuaikan diri? Ini membawa kita ke bahagian keempat, hala tuju masa hadapan, iaitu bagaimana kita kemaskini pelan pertahanan kita untuk realiti baru ni. Tumpuan utama sekarang adalah untuk membina angkatan masa depan. Tengok saja senarai keutamaan ni. Risikan, pertahanan cyber, peperangan elektronik. Nampak tak trend dia? Jelas sekali, fokus kita dah beralih kepada keupayaan berteknologi tinggi untuk menangani ancaman abad ke-21. Dan untuk biayai semua ni, komitmen kewangan akan terus diperkukuh. Sasaran kita ialah untuk membelanjakan 1.5% daripada KDNK untuk pertahanan menjelang 2030. Ini bukan sekadar nombor ya, ini adalah satu komitmen jangka panjang untuk menjamin keselamatan negara. Pertahanan bukan hanya tentang aset, ia tentang rakyat. Ini membawa kita kembali kepada tiang pertahanan komprehensif tadi.
Pelancaran semula PLKN 3.0 pada tahun 2025 adalah satu langkah untuk menyemai patriotisme dan disiplin serta melibatkan generasi muda secara langsung dalam agenda pertahanan negara. Akhir sekali, kita sampai ke kesimpulan yang paling penting. Selepas kita lihat rancangannya, prestasinya dan hala tujunya, mesej utama laporan ni kembali kepada kita semua. Kalau ada satu je perkara yang kita perlu ingat daripada laporan ni, inilah dia. Pertahanan negara adalah tanggungjawab bersama. Ini adalah tema terasnya. Ia menegaskan bahawa keselamatan negara bukan hanya tugas Angkatan Tentera, tetapi tanggungjawab setiap seorang daripada kita. Kita dah lihat kad laporannya dan kita dah nampak rancangan masa depannya. Kini, persoalan itu kembali kepada anda dan kepada saya juga. Adakah kita semua bersedia memainkan peranan kita? Fikir-fikirkan. Subscribe now.